Hai, selamat datang. Anda pernah tak rasa tersepit kena buat pilihan yang susah di mana kedua-dua pilihan rasa macam betul tapi pada masa yang sama, salah? Nah, untuk kupasan kali ni, kita akan bedah siasat satu kompas moral yang boleh bantu kita navigasi keputusan-keputusan rumit macam ni. Okey, untuk mula, jom kita terus masuk dalam satu dilema. Cuba bayangkan anda berada dalam situasi ni dan fikirkan apa agaknya yang anda akan buat. Jadi, apa pilihan anda? Adakah anda akan gantung je persekolahan dia sebab peraturan mesti ditegakkan? Ataupun anda bagi dia peluang kedua sebab potensi dia yang besar tu? Bukan senang nak jawab kan? Jawapan kita tu selalunya bergantung pada kompas moral yang ada dalam diri kita masing-masing. Untuk selesaikan dilema macam ni lah, kita perlukan apa yang kita panggil kompas moral. Kompas ni ada dua kutub utama yang sentiasa menarik kita. Satu, prinsip keadilan dan satu lagi, prinsip keprihatinan. Okey, mata pertama kompas kita, keadilan. Ini semua tentang kesaksamaan. Ia suruh kita untuk ikut peraturan, pastikan semuanya seimbang dan layan semua orang sama rata. Tak kira siapa pun dia. Keadilan ni macam suara dalam kepala kita yang cakap, peraturan tetap peraturan. Jadi, macam mana kita nak amalkan keadilan ni? Maksudnya, kita tak berat sebelah macam hakim kat mahkamah. Ia juga tentang bagi layanan yang sama untuk semua. Dan pastikan kalau ada bantuan, ia diagihkan dengan saksama. Paling penting, semua tindakan kita mestilah logik dan rasional. Sekarang, jom kita tengok kutub yang lagi satu, keprihatinan. Kalau keadilan tu pasal peraturan, keprihatinan pula pasal manusia. Ia berdasarkan empati, belas kasihan dan cuba faham situasi seseorang. Inilah suara hati yang selalu berbisik. Cuba fikir apa yang dia rasa. Sebenarnya, amalan keprihatinan ni ada je di sekeliling kita. Bila kita tunjuk simpati pada mangsa bencana, itu keprihatinan. Semangat tolong-menolong, jadi sukarelawan, itu pun keprihatinan. Malah, ia juga termasuklah melindungi alam sekitar kita. Pendek kata, ia adalah tindakan berperi kemanusiaan yang utamakan kebajikan orang lain dan juga makhluk lain. Jadi, kita ada keadilan kat satu belah, keprihatinan kat belah lagi satu. Kenapa penting sangat untuk kita faham dan seimbangkan dua-dua ni? Sebabnya, keseimbangan inilah yang jadi tulang belakang kepada sebuah masyarakat yang sihat. Bila kita amalkan kedua-dua prinsip ni, impaknya besar tau. Kita sebenarnya sedang melindungi hak asasi manusia. Kita juga sedang membina masyarakat yang lebih aman, harmoni, kurang salah faham dan yang paling penting, kita pastikan golongan yang lemah dan tertindas sentiasa terbela. Okey, semua nampak baik dan teratur kan? Tapi, apa jadi bila dua prinsip yang sama-sama baik ni, keadilan dan keprihatinan, tiba-tiba bertembung secara langsung? Inilah dia dilema pelajar tadi. Tapi kali ini kita pecahkan guna dua prinsip tu. Dari sudut keadilan, dia mesti digantung. Peraturan adalah untuk semua, tak boleh pilih kasih. Tapi dari sudut keprihatinan, kita nampak potensi dia. Janji dia nak berubah, kita jadi simpati. Nampak tak? Dua jalan, dua pilihan yang sangat berbeza. Habis tu, macam mana nak pilih? Nak lambung shilling je ke? Jangan. Sebenarnya, ada strategi yang boleh kita guna untuk lalui konflik moral macam ni. Strategi ni ada 4 langkah mudah. Pertama, kita kena faham dulu apa konflik sebenarnya. Nilai apa yang sedang berlaga. Kedua, kita timbang tara. Fikirkan kesan keputusan kita dari sudut keadilan dan keprihatinan. Ketiga, buat keputusan. Dalam situasi ni, prinsip mana yang rasa lebih berat, yang patut diutamakan. Dan akhir sekali, yang paling penting, justifikasikan pilihan anda. Kenapa anda buat keputusan tu? Ini langkah yang kritikal. Dan jangan ingat benda ni jadi dalam buku teks je tau. Pertembungan antara keadilan dan keprihatinan ni berlaku setiap hari dalam isu-isu besar yang membentuk dunia kita. Jom kita tengok beberapa contoh. Ini dilema klasik. Prinsip keadilan kata mencuri itu salah, jadi dia mesti dihukum. Undang-undang kena tegakkan. Tapi prinsip keprihatinan pula bisik pada kita, tengoklah kenapa dia buat macam tu. Sebab kasih seorang ayah yang terdesak. Jadi, mana satu yang lebih berat? Satu lagi contoh besar, isu hukuman mati. Ini memang pertembungan klasik. Satu pihak, keadilan, menuntut balasan setimpal, mata ganti mata. Tapi di pihak lain, keprihatinan pula persoalkan, adakah kita berhak ambil nyawa seseorang? Mungkin penjara seumur hidup adalah pilihan yang lebih berperi kemanusiaan.
Dan fikirkan ni, kompas moral ni bukan untuk manusia je tau. Akta Kebajikan Haiwan sebagai contoh menuntut keadilan untuk haiwan. Tapi macam mana kalau ia bercanggah dengan amalan budaya atau sumber pendapatan manusia? Sekali lagi, kita nampak keadilan untuk haiwan bertembung dengan keprihatinan terhadap tradisi manusia. Kat mana kita nak letak garisan sempadan tu? Lepas kita tengok semua contoh ni, kita kembali kepada asasnya. Kompas ini dan keputusan yang kita buat dengannya adalah tanggungjawab kita sebagai individu. Jadi, apa yang kami nak anda bawa balik dari perbincangan ni ialah kompas moral anda yang sentiasa menimbang antara keadilan dan keprihatinan bukanlah sekadar teori. Ia adalah satu alat praktikal yang anda akan guna sepanjang hidup dalam keputusan kecil mahupun yang besar. Memahaminya adalah satu skil hidup yang sangat-sangat penting. Dan sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk anda renungkan. Dalam hidup anda sendiri, bila kali terakhir keadilan dan keprihatinan bertembung? Pilihan mana yang anda buat? Dan yang lebih penting, kenapa anda pilih jalan itu? Fikir-fikirkanlah.